Kapal terbang ni macam ni lah guys. Dia kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat keluar. Depend. Tapi aku rasa hari ni lambat sikit sebab Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Jadi lah. Selamat Hari Raya pula. Kat sini ada tempe Korea, ayam Korea, labu Korea, ikan Korea, udang Korea. Semua Korea. Hari ni 29 hari bulan 12. Hari yang menyedihkan. Kalau korang tengok beberapa vlog yang lepas, aku ada bawa kucing aku pergi ke klinik, okay, untuk cek dia punya kondisi, sebab dia tak berapa sihat, tak makan. Dan selepas ambil darah, doktor suspek dia punya liver problem. So lepas tu kita orang bawa balik apa semua. Tapi masalahnya dekat rumah dia tak makan tau guys. Bagi makan pun dia macam bau-bau macam tu, dia jilat-jilat sikit-sikit je. Air tak minum. So aku paksa dia bagi minum air. Jadi setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat memang aku kena bawa dia pergi ke klinik untuk masuk air sebab dia punya badan tu tak cukup air. Memang penat lah sikit kan, rutin setiap 2 hari macam tu pergi klinik kan. Tapi itulah aku cuba yang terbaik untuk selamatkan kucing aku. 24 hari bulan aku tengok kondisi dia ni macam makin teruk kan. So aku bawa lagi sekali. Dan aku cakap dekat klinik tu memang aku nak admit dia dekat ward supaya diorang boleh monitor, boleh masuk air dan sebagainya. Tapi 25 hari bulan hari Christmas, jadi klinik tu tutup. Jadi diorang cakap memang tak ada orang nak jaga dekat klinik tu. So diorang suruh datang 26 hari bulan dan masuk ward. Aku pun hantar 26 hari bulan tu. Bayangkan 2 hari punya perbezaan. 24 aku pergi, lepas tu 26 aku pergi lagi. Doktor cek dia punya berat turun lagi, lebih kurang dalam 200 gram. Dia menurun. Kalau kucing aku tu dulu ni gemuk, sekarang ni bila tengok dia memang pegang je rasa tulang je. Memang kurus gila. Tapi perut dia gemuk. Memang problem lah dia punya liver macam tu kan. So 26 hari bulan masuk ward. Estimation 5 hari. Maksudnya besok 30 hari bulan aku patut ambil dia. Tapi semalam dapat WhatsApp yang klinik bagi tahu kondisi kucing aku tu makin teruk. So aku plan pagi ni memang nak pergi klinik lah, ambil dia. Biarlah dia mati dekat tangan aku daripada dia mati dekat klinik kan. Tiba-tiba pagi tadi diorang bagi tahu kucing tu dah mati. So anak-anak aku ni tak tahu lagi. Bini aku cakap kalau boleh jangan bagi tahu budak-budak. Tapi bagi aku perlu bagi tahu sebab untuk diorang lagi menghargai kucing-kucing yang ada. Total aku ada 7 ekor. So seekor dah mati, tinggallah lagi 6 ekor. Dan satu lagi itulah kitaran kehidupan. Ada yang hidup, ada yang mati. Actually sekarang ni sepatutnya aku pergi rumah mak aku sebenarnya. Adik aku ada buat birthday untuk anak-anak dia. Sekali jalan 4 orang punya birthday. Planning aku tu memang aku patut pergi pagi ni. Sekarang ni hampir pukul 11 pagi. Patutnya pukul 11 ni memang aku dah gerak. So aku bagi tahu adik aku tadi, maybe lambat sikit lah kot. Benda-benda yang macam ni kan, benda tak expect. Mak mertua aku baru sampai kemarin. Tu dia Mia follow papa. Pergi mana? Airport. For what? Because we go take from Rice and food. Russian food. Russian food. Style gila kedai dia. Dia tak tahu yang sebenarnya nenek dia datang. Aku cakap dengan dia datang sini sebab nak ambil apa, Uzbek food. Kira macam bini aku kirim kawan-kawan dia ambil makanan. So dia ingat macam tu lah. Dia tak tahu nenek dia datang. You excited? Dia tak tahu. Mana kawan mama ni? Ya? Kapal terbang ni macam ni lah guys. Dia kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat keluar. Depend. Tapi aku rasa hari ni lambat sikit sebab banyak flight yang landing sekali. Dekat immigration tu jadi pack. Nak ambil bag lagi apa semua kan.
Hi, Mom. Ow. Papa. How about you? Sebenarnya kucing ni mak mertua aku punya. Memang pada kecil mak mertua aku jaga. So aku tak tahulah, ngam-ngam mak mertua aku sampai barulah dia pergi. Aku tak tahu sama ada selama ni dia tunggu mak mertua aku ke kan. Tapi itulah macam aku terkilan sikit sebabnya dia mati dekat klinik. So aku nak pergi ambil, bawa balik rumah mak aku. Kat sana banyaklah tanah kosong kan. So boleh tanam dekat sana. Dekat KL ni celah mana aku nak cari tanah. Gali-gali kan rumah orang. So aku dah nak sampai. For sure anak aku si Malik tu akan menangis. Sebab Malik ni dia lain sikit. Dia nampak macam gangster, tapi hati dia ada taman. Aku tak bagi tahu apa lagi. So ambil kucing aku ni, bawa balik rumah, barulah aku tunjuk dekat dia orang. Lagipun aku ada bawa seekor lagi kucing yang ni kat sini untuk vaksin. Nak ambil Amber. Lepas tu nak vaksin seekor kucing. Tapi lupa bawa dia punya vaksin kad lah. Lupa bawa dia punya vaksin kad pula. Oh, ya ke? So today we do the vaccination and then the deworming, ubat cacing. Okay? Okay. We'll check the temperature first. Masya dah siap vaksin. Senang bawa pakai beg macam ni je. Nak pergi ambil Amber. Okay. Thank you. So sekarang ni balik rumah. Aku tak tahu, aku tengok aku rasa macam sebab gila. Sebab korang tahu lah kucing kan, dia punya memori tu. Aku ada 7 ekor. So perangai kucing tu setiap seekor semua lain-lain. Yang si Amber ni, dia jenis tak bersosial sangat. Dia banyak berehat, dia banyak tidur, makan tidur, lepak je. Sebab dia yang paling tua dan paling gemuk. So kalau macam aku duduk kat sofa, dia selalu naik atas kepala. Lepas tu nanti dia gosok kepala dia, dia gigit-gigit rambut. Dia suka macam tu perangai dia. So lepas ni dah tak ada lagi lah. That's life. Yang hidup pasti akan mati. Tak kisahlah manusia, binatang. So she's actually dead. Yeah. Papa, how did she die? Huh? How did she die? She's sick. At least you see her mama cat. At least you see her mama cat. Yeah. Nama dia Mr. Beast. Dia kawan rapat lah dengan Amber ni. Pada kecil. So selalu sangat dengan Amber. Nampak dia tengah bau-bau. So Malik, you set? Yeah. Yeah. Obviously. Let's go to Semenyih. Kita sudah sampai Semenyih. What you guys doing? We can't till we reach. Huh? Very slowly. We can't till we reach 20 like really minutes. Let's go. Assalamualaikum. Good day. Sap. Malik. Sap. Oh yo, the Sabrina. Sob, apa khabar? Alhamdulillah. Hah? Sihat tu eh? Alhamdulillah sihat. Ramainya. Asal tak habis-habis lagi salam eh? Mbah. Apa khabar? Waras. Waras, alhamdulillah. Siapa ni? Hai. Ada sudu kat sini ni. Ting ting ting. Ting ting ting. Ting 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 ting. Nah, nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada hari ini ada beberapa ahli keluarga kami yang menyambut ulang tahun mereka. Ya Allah, jadikanlah kehidupan mereka daripada kehidupan hamba-hambamu yang soleh. Allah, jadikanlah mereka anak yang soleh-solehah. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umur kakak kami iaitu Safia Sabrina. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Selamat Hari Raya.
Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Jadi lah. Selamat Hari Raya pula. Tadi aku je cakap. Saja je. No, aku cakap. Ya ke? Okey, selamat Raya lah. Selamat Raya. Selamat Hari Birthday. Betul. Agak bising sikit rumah ni sekarang. Kat sini ada tempe Korea. Tempe Korea lah. Tempe sambal. Ayam Korea. Ayam kurma. Wah, Korea. Masak kecap. Sayur. Ayam masak kecap. Hah? Bukan ayam masak kurma? Oh, ayam masak kicap. Okey. Labu Korea. Labu. Ikan Korea. Udang Korea. Semua Korea. Mana Fah? Antara pokok mana? So sekarang ni kita nak tanam kucing. Maybe dekat sini kot. Sini ada tanah sikit. Bye bye. Tak nak balik tau. Kucing mati masuk syurga lah. Nangis. Mandi sedih ke? Iyalah. Temang sini. Kita macam tu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Goodbye Amber. Kalau sana. Bye bye Amber. Dah petang. Jom kita balik. You okay? Malik dia cover nak nangis tu. What? Tak ada apa. Jom. So sekarang ni pukul 5 petang. Cantik gila awan hari ni. Awan dia macam bergaris-garis. So guys, hari ni 29 hari bulan, besok 30. Untuk New Year ni bini aku plan kita orang nak pergi ke Genting Highland, tidur satu malam. Tapi tak tahulah keadaan macam mana kan. Hopefully tak adalah ramai orang sangat. Tapi tak tahu lah, tengok macam mana. So ini maybe menjadi vlog second last. Lepas ni akan ada lagi satu lagi vlog untuk tahun 2025 season 8. So tahun depan dah masuk ke season 9. Maksudnya tahun ke-9 aku buat vlog. So insyaAllah untuk tahun depan akan banyak lagi lah vlog, sebab aku dah buat persediaan awal. Untuk tahun ni agak kelang kabut sikit. Target aku 100 vlog, tapi aku dapat menghasilkan lebih kurang dalam 50 vlog. But still good, 50%. Actually banyak je vlog yang aku record, cumanya banyak yang tak habis. So guys, itu saja untuk vlog hari ni. Vlog hari ni dia punya feel bercampur baur. Ada happy, ada sedih, ada penat. Aku balik tadi, ya Allah, saya tak tahu nak cakap, mengantuk gila. Sebabnya mak aku masak banyak gila. Aku pula makan tak ingat dunia, 3 pinggan. So balik tadi, bukan main lagi, aku lawan mengantuk. Nasib baiklah ada air mineral. Aku basuh muka, halakan aircon ke muka, jadi sejuk. Kita jumpa di next vlog. Ciao. Malik, go check parcel.